Jom tengok aku pindah ke negeri lain dalam US. Hello Malaysia, I'm Anak Marika di sini. Diorang dah datang dah bawa trailer ni. Ni truck yang dia pakai untuk tolong aku pindah. Isuzu. Hari ni kita ada movers datang untuk aku pindah ke negeri lain, negeri Texas. Sebab sekarang ni aku di California. Sebelum ni aku kerja dekat kilang penapisan minyak. Jadi lepas ni kita akan bergerak bekerja di telaga minyak pula. Alhamdulillah lah, company Chevron ni dia sediakan semua benda. Movers datang bawa kotak diorang sendiri macam ni, dan diorang packing semua benda. Ni aku untuk korang. Dia wrap kita punya tilam, kemudian dia akan bungkus. There one. Oh, I don't know. It's expensive. Lepas tu diorang juga akan bagi duit untuk kita pergi ke sana. Nak tengok rumah, cari rumah, menyewa dulu, sewa kereta, sewa Airbnb sementara kita cari rumah. Tu pun ada juga duit asing daripada movers ni. Masya Allah, ni banyak ni kan. Alhamdulillah. Oh, you electronic. Ni cara diorang wrap standing desk aku. Aquí mi vida también hay el de que Bila diorang nak bungkus, diorang akan tulis ada apa dalam ni. Tu barang kita. Nunggu post mi en TikTok. Settle dah. Dia ambil semua barang kita. Bawah 3 jam ni dah siap semua barang. Tu je korang. InsyaAllah, macam aku selalu pesan, jangan tunggu sempurna, kita hanya perlu muda. Assalamualaikum.